anak muda dah tak larat dengar orang politik ucap. Jadi oleh kerana defisit keyakinan pada orang politik, sama ada kerajaan atau pembangkang, anak muda tak nak pergi sebab dia dah tak percaya. Dalam banyak keadaan ni dia rasa ucapan-ucapan ini menyampah untuk mereka dengar. Kerana mereka datang daripada generasi baru. Mereka tak suka doktrin, mereka tak suka Gaza dan Palestin dijadikan modal politik. Mereka adalah budak-budak cerdik. Mereka dia ni. Waktu saya balik daripada Sumut, saya tolak pertemuan dengan semua orang. Kecuali saya jumpa 4 je ahli Parlimen PAS untuk menceritakan pengalaman dan berkongsi dengan mereka. Itu pun saya kata jangan letak video. Dia record juga video, dia post juga. Hari ni puak-puak tu baki saya. Ataupun mabuk lapar. Atau lebih bahaya, tengok condong dia tu. Kau nampak condong dia. Atau lebih bahaya, kalau saudara tak berwaspada, saudara akan jatuh di dalam kapal dan cedera. Jadi setiap kali pergerakan kena mula dengan mengunci kedudukan kaki dan memegang barang yang boleh dipegang sebagai sanggahan badan untuk membolehkan kita tidak jatuh. Dan tuan-tuan kena tahan air kencing. Dan tuan-tuan tak boleh buang air besar. Kerana tuan-tuan berada dalam tandas yang begini, kemungkinan besar tuan-tuan akan berguling dalam tandas. Dan tak boleh baring juga. Kita akan berbaring dan mungkin kita akan tertindan ke dinding sebelah kanan, tertindan ke dinding sebelah kiri. Jadi yang terbaik adalah duduk macam saya ni. Betul live dengan tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, saya akan ingatkan juga tuan-tuan, sepanjang 22 hari bulan April 2026 di Brussels, Belgium akan diadakan Global Sumut Flotilla Parliamentary Conference yang akan dihadiri oleh ratusan ahli parlimen daripada Eropah, daripada Amerika Latin, daripada Afrika dan daripada Asia. Malaysia dikatakan juga akan menghantar ahli parlimen daripada pihak kerajaan dan pembangkang untuk hadir dan menyatakan penyanderaan Malaysia dalam sidang yang hanya membabitkan ahli parlimen. Apa kepentingan sidang ni? Mereka akan menandatangani satu deklarasi yang akan dikelari sebagai deklarasi GSF Brussels. Yang mana deklarasi ini akan menuntut supaya satu, penutupan pintu Rafah dan penganiayaan kata rakyat Gaza ditamatkan. Kemudian laluan bantuan melalui jalan air dibenarkan dengan cara berkala dan dipanggil koridor kemanusiaan, iaitu hanya untuk tujuan kemanusiaan. Dan yang paling penting adalah menekan apa saja yang boleh ditekan ke atas Israel dalam sidang yang di mana di laut kami bergerak, di darat kami bertindak. Di laut kita bergerak dan di darat ada satu sidang yang mana ratusan ahli parlimen telah bersetuju untuk hadir. Antaranya yang akan membentangkan kertas kerja adalah Francesca Albanese. Tuan-tuan cari je nama Francesca Albanese. Dia adalah wakil khas Majlis Hak Asasi PBB. Tuan-tuan kenal dia ni sangat hebat. Seorang Italian yang memberikan seluruh tempoh perkhidmatan dia, tempoh perjuangan dia sebagai aktivis hak asasi dalam bidang perundangan untuk Palestin. Jadi kalau tuan-tuan cari Francesca Albanese, dia salah seorang yang akan bentangkan kertas kerja. Selain beberapa orang rakyat Palestin yang berada di luar Palestin serta pelobi-pelobi yang menyokong Palestin. Jadi kita harap akan dapat sekurang-kurangnya ratusan tanda tangan bagi membolehkan deklarasi ini mempunyai tanda nilai. Dan deklarasi ini saya harap juga akan difahami dan diperjuangkan oleh ahli parlimen Malaysia. Bila balik nanti di Malaysia, kerana ahli parlimen ini telah mendengar ucapan dan pandangan daripada seluruh komuniti antarabangsa yang selama ini berjuang untuk Palestin, mereka akan dapat menyampaikan kepada rakyat, mereka akan dapat menyampaikan kepada Dewan Rakyat tentang apa yang menjadi aspirasi dunia, terutama ahli-ahli parlimen dari negara Eropah, dari Afrika, daripada benua Afrika, daripada Amerika Latin dan daripada Asia, dalam tujuan untuk membebaskan Gaza. Okey, Itu je kalau saya update tuan-tuan yang ada sekarang, mesej dia, mana-mana yang rekod dan mana-mana yang tuan-tuan dan tuan-tuan berkelapangan pada 22 hari bulan April. Saya menyeru dan merayu pada tuan-tuan untuk keluar di depan kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur dan menyertai demonstrasi yang akan diketuai oleh Ultras bola sepak di Malaysia, terutama Ultras Selangor, Ultras Malaya. Kemudian akan disertai oleh kumpulan-kumpulan motosikal. Tuan-tuan boleh follow jadual dia. Tuan-tuan boleh follow semua ni di Ultras Selangor. Tuan-tuan boleh follow benda ni di MAPIM, di Global Sumut, di page Sumut Nusantara. Saya tak tahu update dia macam mana. Cuma saya dimaklumkan tadi bahawa selepas saya buat stream yang pertama itu hari, minta rayu kata janganlah hanya di Eropah saja ada demo, di Malaysia juga mesti ada demo. Kemudian Sumut Nusantara di Malaysia dihubungi oleh kumpulan Ultras bola sepak dan juga Ultras dan juga kumpulan motor. Mereka nak membuat demo tersebut, jadi mereka minta maklumat. Jadi sekarang demo sedang diatur dan insya-Allah kita harap sekurang-kurangnya 3 ke 4 ribu orang hadir di depan kedutaan Amerika pada 22 hari bulan April 2026 dengan memprotes
dan kemudian menyokong perjuangan untuk membuka koridor laut bagi membolehkan bantuan kemanusiaan dihantar. Kalau Israel menghadkan bantuan di pintu Rafah dengan pelbagai alasan, maka kita minta tambahan daripada pintu lautan bagi membolehkan rakyat Gaza yang 2.3 juta orang yang masih berada dalam akut gizi ataupun akut kecukupan makanan ni, tak cukup makanan, kita panggil akut ni, dapat diselesaikan secara berdikit-dikit. Kita tak mungkin dapat menyelesaikan semua masalah, tapi membiarkannya langsung tanpa usaha lagilah bermasalah. Kita mungkin dapat mengusahakan yang sedikit, tetapi sedikitlah itulah yang akan menjadi pintu semangat untuk kita berusaha terus daripada masa ke semasa. Itu yang saya update tuan-tuan untuk hari ini, dan saya ucapkan terima kasih pada semua yang hadir walaupun saya terlewat, dan semalam saya tak boleh live kecuali matahari jatuh je semalam. Saya live Malaysia pukul 4 pagi, dan terima kasih juga pada 4,000 orang yang hadir dalam live. Sekejap je saya tunjuk tentang apa yang dipanggil sebagai ufuk langit ketika matahari jatuh, dan bagaimana mencari langgak jingga yang dulunya menjadi sebahagian kepercayaan orang Melayu yang ditulis oleh Franz Ferdinand dalam buku dia yang bertajuk The Malay Sketches. Jadi saya cerita tentang langgak tu, bagaimana dalam satu bab dalam buku The Malay Sketches yang ditulis oleh Franz Ferdinand sekitar tahun 1895 hingga 1901, dan salah satu bab buku tu yang paling saya suka adalah bagaimana kepawangan masa lalu Islam menjadi kuat sebelum datangnya hukum-hukum agama yang mengatakan melihat kaki langit untuk mengetahui tanda ajal adalah satu yang khurafat. Semalam kita dapat tengok langgak jingga yang dicari. Kita dapat tengok langgak kuning yang dicari, tetapi tidak mendapat melihat langgak jingganya. Berarti langgak jingga tak selalu berlaku, maka itu ramai orang percaya. Kalau ada bangsawan yang sakit pada tahun-tahun di mana kesedaran Islam mengenai khurafat belum lagi kuat, tengoklah langgak jingga. Ada apa-apa yang tuan-tuan nak tanya? Saya live ni hanyalah untuk menyeru tuan-tuan menyebarkan mesej mengenai perhimpunan pada 22 hari bulan April 2026 di depan Kedutaan Amerika Syarikat. Tuan-tuan boleh mendapat maklumat daripada rakan-rakan dan mana saya rasa di page Sumut Nusantara ataupun di page Pak Pim, atau setakat ni saya dimaklumkan secara teks. Mungkin PU Rahmat Ehsan juga akan naikkan teks dia, sebab dia yang bagi tahu kata dia dapat kawan-kawan yang telah bersetuju, kerana mereka tak boleh menghubungi saya. Tapi okeylah, siapa saja yang mengaturkannya, yang penting rakyat Malaysia daripada mereka yang tidak berpayung kepada parti politik. Itu kita tak nak benda ni jadi acara politik. Nanti orang, anak-anak muda dia menyampah nak hadir event yang kemudiannya yang berucaplah pemimpin parti. Anak muda dah letih dah. Anak muda dah tak larat dengar orang politik berucap. Jadi oleh kerana defisit keyakinan pada orang politik, sama ada kerajaan atau pembangkang, anak muda tak nak pergi sebab dia dah tak percaya. Dalam banyak keadaan ni dia rasa ucapan-ucapan ini menyampah untuk mereka dengar. Kerana mereka datang daripada generasi baru. Mereka tak suka doktrin, mereka tak suka Gaza dan Palestin dijadikan modal politik. Mereka adalah budak-budak cerdik. Mereka tahu dekat mana nak bercerita tentang parti dan dekat mana nak bercerita tentang Palestin. Tapi kadang-kadang ahli politik tak faham. Gaza, Palestin, tentang manusia, tentang Islam, tentang nasib bangsa, semua nak dipolitikkan. Jadi kita harap pada malam tersebut anak-anak muda yang menjadi teras masa depan, orang tua ni tak boleh nak ubah dah. Dia akan mati masuk dengan kanda politik dia. Atas kanda dia tulis nama parti dia. Tapi yang generasi muda yang masih lagi fresh, yang masih lagi percaya bahawa membina Malaysia yang bersivilisasi, Malaysia bertamadun, adalah Malaysia yang dapat memisahkan di antara pandangan politik dan gerakan nurani atau menggerakkan kemanusiaan. Jadi tuan-tuan pergi, saya harap tak ada ahli politik yang tiba-tiba pergi hajat pentas pula. Dia tengok ramai sikit, dia tengok anak muda, dia tengok wah ini undi ni, undi peti keempat, undi peti kelima. Dia nak arung lah Mike, peganglah Hela, nak berucap konon dia lah hari tu orang yang paling insaf tentang Gaza dan Palestin. Kadang jadi rumit masalah kita dalam menguruskan isu Palestin ni, kerana akhirnya kerana politik lah Gaza dan Palestin menjadi masalah. Nak bincang tentang Gaza, nak bincang tentang Palestin ni jadi barrier kerana kita terpaksa mengatasi dulu masalah politik tempatan. Kita tak kena selesaikan banyak perselisihan politik tempatan yang Gaza pun dipolitikkan. Jadi rumit. Jadi anak-anak muda tak suka. Yang duk bertekak ni semua set tua aja. Kalau yang muda tu adalah balaci politik. Tapi bagi anak-anak muda yang nak cari sesuatu yang ada makna dalam hidup, mereka muda. Dia nak bina lah personality diri dia, identiti diri dia yang baru. Dia tak nak jadi macam bapak dia berpolitik 4 jam. Dia tak nak jadi macam bapak saudara dia, sana sini soal parti. Dia nak jadi orang budak muda Malaysia yang baru, yang cerdik, yang civilized.
yang pragmatik, yang dia mahu politik ni berlaku pada kadar yang tertentu, hal-hal manusia tidak dipolitikkan. Maka tu kita kena bagi ruang pada mereka untuk bersuara. Kalau kita buat acara naik je ahli politik, budak start motor balik. Kita buat acara yang pergi ramai-ramai ni, kalau bas politik lah, bas cabang, bas ranting, bas kawasan, bas bahagian pergi kan, nampaklah penuh macam Berjaya Bajih tu. Tapi yang datang tu semua ahli parti, anak-anak muda yang neutral tak akan pergi. Yang datang buat ahli parti, duduklah tunggu, lepas tu bersorak, bertepuk kerana pemimpin parti. Misinya akhirnya menjadi mesej politik, menjadi mesej perhimpunan untuk menyokong pemimpin mereka, bukan menyokong soal tentang Gaza. Itu yang saya menyampah kadang-kadang tentang politik di Malaysia. Tak boleh jumpa apa barang yang boleh ditonggang, misi dia kilas kaki naik dan tonggang hidup-hidup. Aduh mak. Lepas tu kepada orang-orang PAS yang duk maki saya, ni kawan-kawan saya dalam PAS, kamu marah saya hanya kerana DC dan kamu marah benda ni kerana ada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya nak beritahu pada kawan-kawan PAS saya, bila saya balik, saya tolak semua permintaan orang nak jumpa saya kecuali pemimpin PAS. Orang PAS yang duk maki saya ni, waktu saya balik daripada Sumut, saya tolak pertemuan dengan semua orang kecuali saya jumpa 4 je ahli Parlimen PAS untuk menceritakan pengalaman dan berkongsi dengan mereka. Itu pun saya kata jangan letak video, dia record juga video, dia post juga. Hari ni puak-puak tu baki saya. Dulu dia yang datang jumpa saya balik Gaza, saya tak nak jumpa siapa pun. Tapi saya tak dapat mengelak kerana mereka nak datang betul-betul. Saya jumpa 4 ahli Parlimen PAS. Saya bercerita dan saya bergambarkan pada mereka apa yang patut dilakukan kalau kita nak bercerita tentang Gaza ni. Saya kata jangan post. Dia ambil video, dia post hari yang saya berguna untuk mereka, tak ada baki saya. Baik, bagi mereka menyokong parti-parti yang lain. Saya tak pernah interview orang PKR sepanjang saya buat podcasting. Yang saya interview Datuk Tan Sri Mahyudin Yassin. Saya interview Tan Sri Mahyudin Yassin ketika dia telah tidak menjadi Perdana Menteri. Jadi bila sekarang tuan-tuan dah nampak saya bercakap tentang minyak dan tuan-tuan nampak saya naik kapal, tuan-tuan maki saya seolah-olah saya ni orang kerajaan. Saya datang kerana Gaza dan ramai orang datang pada Gaza, pada kawan-kawan PAS jaga. Kamu duk maki macam-macam dalam kapal ni, ramai orang PAS yang menyertai kami. Tapi kami dah lama lupakan hal bendera politik. Kami duduk sebilik, bukan orang PAS biasa. Pemimpin-pemimpin negeri kamu pun datang kerana mereka faham ini adalah tugas agama, kerana mereka faham ini adalah tugas manusia. Kamu yang duduk dekat luar janganlah duk maki. Kerana salah satu daripada tulang belakang perjuangan ni daripada dulu adalah PAS. Bila bercakap tentang Gaza, tapi mereka tak pakai baju politik, mereka tak pakai nama pemimpin politik. Bila mereka datang bawa benda yang absah, iaitu mereka mencintai Gaza dan misi ni mereka faham, bukan misi politik. Saya datang lepas pun ada orang PKR, seorang budak PKR dengan saya. Ada juga budak muda, tahun ni dia tak ikut. Dia budak kuat PKR, tak ada isu pun. Kami duduk satu kapal, kami duduk satu keadaan yang susah bersama kerana kami sedar bahawa benda ini adalah benda yang bersangkutan dengan Gaza, tak bersangkutan dengan parti, tak bersangkutan dengan undi. Dia bukan tentang Perdana Menteri, dia bukan tentang Ketua Pembangkang. Jadi saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, berhentilah maki. Benda ni tuan-tuan maki pun, saya bukan marah tau, saya tegur elok-elok. Saya tegur elok-elok. Supaya kalau saya tak tegur cara terbuka dengan mulut yang lantang macam ni, tuan-tuan tak faham. Tuan-tuan akan berpusing-pusing kata, saya orang tua yang tak ada risau apa satu pun. Saya tak ada risau apa satu pun. Berkata benar kepada bangsa saya adalah perkara yang paling teringin saya buat. Kerana dalam kalangan kita adalah berkata benar tentang bangsanya adalah perkara yang paling kita takut. Waktu awak nak tunggang saya, awak nak bawa saya ke majlis-majlis di negeri Kedah, kononnya saya ni anak Kedah, saya ni hero Sumut. Awak cari saya. Saya memanglah tak akan pergi kerana saya akan mengelak berada di mana-mana acara yang ada bendera politik. Sebab daripada dulu saya kata, salah satu benda yang akan menjamin kesejahteraan saya menjadi rakan kepada tuan-tuan dalam media sosial adalah saya kena sejahterakan diri saya bebas politik. Saya tak pergi. Dulu kamu cari saya, suruh pergi, saya kata tak boleh. Kamu datang pejabat saya. Bila kamu susah, bila kamu nak publicity, kamu nak tunjukkan bahawa kamu komit dengan Gaza, kamu datang cari saya. Hari ini bila kamu tak suka, kerana ada Perdana Menteri kat sini, kamu suruh orang kamu maki saya. Saya pun tak faham. Let's head to the Strait of Hormuz while we're at it. Saya pun tak faham. Yeah, with what action? Let's do the next. Berpada-pada lah. Saya pun tak heran kisah kena maki sebab saya dah telah dilatih untuk misi ni. Don't reactive, keep explaining. No reactive, keep telling. Jadi saya kekalkan. Cuma saya nak tegur. Kerana beza dengan tempat lain yang mana isu ni tak menjadi isu politik. Di Malaysia ni jadi masalah kerana akhirnya dia menjadi isu yang banyak perdebatan, di antaranya adalah perdebatan politik.
Dulu saya nak sampai macam-macam orang bendera dalam ni. Cuma semua orang tak pegang dia punya ideologi. Semua pun ada. Cuma tak ada orang Demokrat, orang Republikan yang lain. Kalau ada, dapatlah kita maki dia. Apalah Amerika ni. Cuma tak ada orang daripada Demokrat dengan Republikan je. Kalau ada orang Republikan dalam ni, boleh juga kita tumpang maki dia. Tolong sampaikan maki kami pada Trump. Kalau ada orang Demokrat dalam ni, boleh juga saya tumpang maki. Aku maki kau, tapi kau balik sampaikan dekat ahli Demokrat kau. Jangan tak ada orang Demokrat dengan orang Republikan je. Nanti kita belajar daripada Italia, ada seorang rakan kita berketurunan India yang akan menyertai kita. Saya tak ada berjumpa, saya tengok posting, saya nampak aje lah. Saya tak baca banyak, kawan-kawan post dalam grup kan. Saya rasa ada seorang peserta India yang akan menyertai kita. Okey. Ada orang US. Saya ingat Ulus Madung kot. Ke kau Ulus Senduk? Ulus Senduk Perak. Dia beritahu dia orang US. Ulus Senduk kot. Saya pun orang AS, Alostar. Apa? Okey, saya pendekkan dekat ni aja kerana saya kena buat kerja-kerja kapal ni. Dalam keadaan kapal beroleng-oleng, saya belanjakan sekali lagi view. Saya belanja view, tuan-tuan boleh tengok betapa rapatnya dinding kapal dengan laut. Saya pun takut juga. Dulu belayar tak kena ni. Dulu belayar tak kena benda macam ni. Mungkin Itali menuju Gaza. Laut dia tak daring macam laut Spanyol menuju Itali. Hari ni layar buka sepenuhnya. Kita pakai layar sepenuhnya. Pakai layar sepenuhnya. Langsung jangan saya bunyikan kamera dulu. Okey. Hari ni pakai layar sepenuhnya. Tuan boleh tengok tak ada dengar bunyi enjin kan. Layar sepenuhnya, dia capai 6 ke 7 knot. 6 ke 7 knot. Saya tunjuk ke belakang sikit. 6 ke 7 knot. Ini kedudukan mering kapal ni. Kapal mering lah ni. Okey, kapal ni mering kerana tekanan angin ke atas layar. Bila layar condong, bodi kapal pun condong. Bila bodi kapal condong macam ni dan dia menjadi laju yang 6 ke 7 knot tu, dia laju lah. Berarti kami tak boleh masak. Kerana dapur akan beralun-alun begitu. Tempat masak ni bahayalah, air akan tumpah, kuah akan tumpah. Saya tak tahu 6 dengan KN 7 knot korang cari. Aku pun inilah kali pertama aku belayar. Tu kapal-kapal jiran, kapal-kapal rakan kami. Okay, saya naik sebelah sini pula boleh nampak lagi view lagi dekat kapal-kapal rakan. Kali ni semua baru balik misi tau. Misi kepung kapal yang bawa barangan ketenteraan Israel tadi. Ada 16 bot. Jadi kami dalam perjalanan untuk kejar balik lagi 12 daripada 22 bot lagi. Sebab ada 38 bot yang masuk dalam misi ni, 16 bot. Jadi kami sedang dalam pelajaran mengejar semula fleet ataupun konvoi untuk kemudiannya terus berlayar ke Itali dan kami harap dapat sampai ikut jadual. Ini gambar Marwan Beshara. Aduhai, nak pegang bayar bendera dia. Kita juga kempen tentang ni, video saya dah ada. Kalau tuan-tuan rajin nanti tuan-tuan pergilah support video ni. Ada story saya tentang Marwan Beshara. Marwan Barghouti. Marwan Barghouti ni pun hebat. Ada seorang lagi yang hebat, Abdullah Barghouti. Besok kalau saya ada masa, saya buatkan video pula untuk Abdullah Barghouti. Kalau tuan-tuan pergi cari dekat page Tuan Nadir, ada cerita tentang Abdullah Barghouti. Bukan dua beradik Marwan Barghouti adalah panduan seumur hidup 150 tahun di penjara. Abdullah Barghouti panduan jenis yang melancarkan perintah serangan ke atas Israel dari dalam penjara. Ada kisah dia menarik, dua Barghouti tapi bukan dua beradik, cuma dia datang daripada klan ataupun suku yang sama. Dan ni bendera Palestin yang kami pasang. Cantik hari ni, bila angin laju dia dapat keluar cantik je daripada ni. Dia dekat layar kan, angin cun. Cantik lah keluar dia. Okey, saya tak boleh pergi depan tapi saya cuba tunjuklah gambar depan ni. Tonton memanglah, jangan lakut dia angin jatuh. Nampak tak kapal sekejap kat depan tu? Nampak kan? Itu pun kapal berbalik daripada misi. Bila sebut balik daripada misi, dalam misi kami mengepung sebuah kapal dagang besar kapal tu yang telah disahkan oleh pekerja yang disahkan membawa barangan yang ada kaitan dengan ketenteraan Israel. Jadi besok saya akan release video dia. Akan indah malam besok pagi saya release video dia. Tonton supportlah video VTT di RSM. Aku bukan cari glamour sebab ramai lagi orang dapat dah tahu tentang khabar Palestin. Jadi tonton tolong support video tu. Bukanlah saya mencari number siapa semua.
Saya daripada dulu bukan orang yang percaya pada angka. 1 juta ke 2 juta ke rakanan dia tak ada jadi isu. Yang penting adalah apa yang kita isi dalam perjuangan kita, apa yang kita isi dalam kandungan kita. Saya pun jarang naik video, saya banyak main live. Saya naikkan video. Saya naikkan video bukan mencari angka, tapi mencari ruang untuk berkongsi dengan rakyat Malaysia supaya kita ada kesedaran, kita kenal siapa itu Marwan Barghouti, apa nasib dia di penjara kerana dia akan dihukum gantung pada bila-bila masa pada 1 Julai nanti setelah 22 tahun di penjara. Dan kemudian tuan-tuan akan tahu Aisyah Al-Hura. Untuk orang lelaki dalam live ni, tengok video Aisyah Al-Hura. Jangan menangis seperti perempuan kalau kamu tak pernah berjuang seperti lelaki. Pesan tu dah 525 tahun. Tapi masih lagi berguna untuk kita semua yang jadi lelaki ni. Tengok video tu kalau tuan-tuan tengok video Aisyah Al-Hura tu, yang mana jadi lelaki, tak dengar. Angin kuat tak dengar angin kuat dah okey dah. Tadi angin kuat. Okey je. Dia orang ni saja manja. Buat cemas aku dah bercakap, korang tak dengar pula. Tu saya letak Marwan Barghouti di belakang saya. Bunyi angin kuat, tak apalah. Macam mana saya tak boleh pakai mic. Kalau saya pakai mic, makan bateri kuat. Jadi saya seorang. Dulu tak apa, ada Ilham, dia tolong buat kerja-kerja teknikal. Sekarang saya kena buat kerja kapal. Kena jaga steering malam, saya kena buat night wash. Lepas tu saya ada jadual membasuh lantai, saya ada jadual basuh toilet, ada jadual basuh pinggan. Jadi saya hanya free tu sebab semalam saya tak larat. Sebab semalam saya kena buat clear up semua, dipanggil clean day. Clean day ni kita clear semua satu kapal, daripada toilet, lantai, bawah meja makan, pinggan, singkip, pum. Kapten datang, dia sebut nice, barulah kita anggap selamat kerja kita. Jadi 2 jam kena buat tugasan tu. Untuk orang tua macam saya tak larat dah sebenarnya. Tapi tinggal lagi naik atas kapal ni, satu bagus dia macam keluar tablik juga, disiplin dia. Baiklah saya keluar tablik dulu, saya ada banyak tablik ajar saya tentang disiplin. Jadi adalah sikit ada pengaruh tablik dulu ada disiplin ni. Hidung sebab saya kena jaga kapal waktu siang. Bila cuaca sejuk, kulit kita jadi lembut sebab angin ni angin sejuk, angin 15 darjah Celsius. Bila kita kena matahari terpacak macam tu, nampak tu matahari terpacak tu, kita kena matahari terpacak macam tu, nampak tak? Tu kena matahari terpacak macam tu. Okey, kulit kita lembut, dia jadi macam lembap sebab cuaca sejuk. Bila matahari panas, dia bakar habis semua kulit kita ni. Dia lagi teruk daripada belayar musim panas. Belayar musim panas lagi okey. Belayar musim sejuk ni, musim spring ni, dia ada lagi teruk sebab kita bukan kulit orang Eropah. Dia orang kulit Eropah, dia ada 4 musim, 4 season. Kita ni dia datang daripada negara tropika. Jaga topi ni pun tinggal satu je. Satu lagi dah jatuh ke laut dah. Kalau tak ada topi ni mati, saya tak ada jaga malam. Dia bila sejuk kan, kita sejuk ni, saya malam saya pakai kefiah Palestin tutup muka. Bila saya bernafas dan saya duduk udara tu tak sejuk, dia tak ganggu paru-paru. Jadi baru boleh 4 jam saya duduk kat sini. Malam cuaca turun sampai 14-15 Celsius. Okey, kemudian angin sejuk. Dia jadi bergandun. Ini saya pakai 4 lapis ni tuan-tuan. Ini lapisan pertama. Okey. Ini lapisan pertama. Okey, ini lapisan kedua. Ini lapisan ketiga ni. Lapisan ketiga ni dah lah jaket yang tuan-tuan tahu yang saya selalu main di KL, baju tebal ni. Ini lapisan keempat t-shirt. Ini lapisan keempat t-shirt. Seluar pun sama pakai 3 lapis. Ini seluar tablik. Ini lah dalam ni seluar denim. Dalam lagi saya pakai dalam lagi saya pakai lonjon. Kena 3 lapis. Ini lonjon, denim, pakai pula seluar tablik yang tebal ni. Baru besar yang saya selesai dengan cuaca sejuk. Saya ucapkan ribuan terima kasih semua. Walaupun view tengah muncak naik, saya terpaksa berundur kerana masa saya bertugas atas kapal telah bermula. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suhu 15 darjah Celsius. Dengan angin yang kencang hari ni, jadi sangat sejuk. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi besok kalau ada waktu. Terima kasih, semoga kami berjaya ke Gaza dan doakan selalu untuk Palestin. Okey, doakan selalu untuk Gaza. Doa selalu tuan-tuan, sikit je hujung-hujung doa tu sebutlah. Banyak sangat kita doa untuk diri kita. Hujung tu sikit sebutlah doa tentang Gaza, tentang Palestin. Biasakan diri kita jangan lepas pada Masjid Al-Aqsa. Sebab orang ingat Gaza ni Gaza aja. Gaza adalah Palestin. Palestin adalah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis adalah Masjid Al-Aqsa. Kita dah duduk di Masjid Al-Aqsa 1000 tahun lebih. Saidina Umar akad buka pada tahun 636.
463 tahun Masjid Al-Aqsa ni menjadi tempat suci orang Islam. Datang tentera Kristian rampas tahun 1099. Kemudian 88 tahun kemudian Salahuddin Al-Ayyubi bebaskan pada tahun 1187. Kemudian Islam perintah lagi 700 tahun. 700 tahun. Sampailah Israel datang ambil tahun 1967. Sebab Israel ambil Palestin dalam bentuk Gaza adalah 1948. Israel ambil tebing barat dalam Masjid Al-Aqsa adalah 1967. Jadi Masjid Al-Aqsa ni dah 59 tahun dijajah. Jadi kita bercakap tentang Gaza bukan tentang Gaza. Ini langkah yang kita buat kerana Gaza adalah Palestin, Palestin adalah Baitul Maqdis, Baitul Maqdis adalah Masjid Al-Aqsa. Sekalipun kita percaya Imam Mahdi akan membebaskannya, kita tunggu Imam Mahdi datang, kita raikan. Selagi Imam Mahdi tak ada, kita raikan dengan perjuangan kita sendiri. Tuan-tuan di rumah berdoa untuk Gaza. Untuk kami tak apalah sikit-sikit pun. Tapi banyakkan doa untuk Gaza, banyakkan doa untuk Palestin, banyakkan doa untuk Masjid Al-Aqsa. Amin amin ya rabbal alamin.